CIDS juga telah diintegrasikan dengan aplikasi seperti Google Docs, Google Slides, Google Sheets dan Google Forms bagi memudahkan pengguna mengakses aplikasi tersebut secara terus daripada sistem untuk menghasilkan bahan pengajaran. Untuk menggunakannya, hanya tekan pada ikon aplikasi yang ingin digunakan. Aplikasi tersebut akan dibuka dan sedia untuk digunakan. Selepas menghasilkan bahan pengajaran, sebelum memasukkan pautan tersebut ke dalam RPH, pastikan tetapan General Access ditukar kepada Anyone with the link. Kemudian, salin pautan tersebut. Langkah ini penting bagi memastikan penyelia atau rakan yang dikongsi RPH dapat mengakses bahan pengajaran tersebut tanpa sebarang masalah. Selain itu, aplikasi storan dalam talian seperti Google Drive dan OneDrive turut diintegrasikan ke dalam CIDS bagi memudahkan pengguna mengakses fail secara terus daripada sistem. Untuk menggunakan bahan yang disimpan, klik pada ikon Google Drive atau OneDrive mengikut storan yang digunakan. Sebelum menyalin pautan fail untuk dimasukkan ke dalam RPH, pastikan tetapan akses ditukar kepada Anyone with the link. Selepas itu, salin pautan tersebut dan masukkan ke dalam RPH. Langkah ini penting bagi memastikan penyelia atau rakan yang dikongsi RPH dapat mengakses bahan tersebut tanpa sebarang masalah. Pengguna juga boleh menggunakan CIDS Gallery untuk memuat naik bahan pengajaran ke dalam storan sistem CIDS. Untuk menggunakannya, tekan pada ikon CIDS Gallery. Kemudian, klik butang muat naik diikuti butang Choose File untuk memilih bahan yang ingin dimuat naik. Selepas memilih file, tekan butang Upload untuk memulakan proses muat naik. Jika anda ingin memuat naik fail lain, tekan butang Upload Another File. Jika tiada lagi fail yang ingin dimuat naik, tekan butang Go To untuk melihat senarai fail yang telah berjaya dimuat naik. Seterusnya, klik pada fail yang dikehendaki. Di bahagian bawah fail tersebut, satu pautan akan dijana secara automatik. Salin pautan tersebut dan masukkan ke dalam RPH anda sebagai bahan pengajaran. Satu lagi fungsi menarik yang disediakan dalam tools CIDS ialah AI Smart Search. Fungsi ini membantu pengguna mencari maklumat, imej dan klip video yang berkaitan dengan topik pembelajaran berdasarkan objektif pembelajaran yang ditetapkan. Untuk menggunakannya, tekan pada ikon AI Smart Search. Sekiranya perlu, anda juga boleh memasukkan arahan tambahan di dalam ruangan maklumat bagi memperincikan carian. Kemudian, tekan butang Info untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan objektif pembelajaran. AI Smart Search akan mencari dan memaparkan maklumat yang relevan berdasarkan objektif pembelajaran yang telah dimasukkan. Tekan butang Image untuk mencari imej yang berkaitan dengan objektif pembelajaran. Dan tekan butang Video untuk mencari video yang berkaitan dengan objektif pembelajaran.